Okey, daripada Cik Yan, kalau saya buat ukuran untuk tafsiran harga, boleh kan? Dia macam ni, dekat mana cik nak, untuk urusan apa? Kalau kata pada saya lah kan, kalau cik buat dekat pusaka kecil, sebenarnya tak perlu pun penilaian tu. Sebab biasanya pejabat pusaka ataupun unit apa kita panggil, unit penilaian. Unit penilaian tu yang akan buat tafsiran harga tu ataupun nilai tu. Kalau untuk tanah. Kalau kata cik nak tahu sebab lain, sebab nak jual ke, nak tahu harga semasa ke, pun pada saya itulah, kalau kata buat dekat pusaka kecil, sebenarnya nilai tu kita akan dapat tahu. Sebab tu saya galakkan juga, kalau contoh buat dekat pusaka kecil kan, bila dalam proses bicara ataupun masa bicara ataupun dah habis bicara dengan hakim nanti, tanya hakim, okey, rumah ni harta ni nilai dia berapa, ini untuk harta ni berapa, boleh tak? Boleh, hakim akan bagi tahu. Sebab baru ni saya buat bicara dekat Batu Pahat, hakim tu yang nak bagi tahu. Dia kata nak tahu tak tanah ni nilai dia berapa. Dia bagi tahu lah, okey, tanah ni, rumah ni 500,000, tanah ni 300,000. Dia bagi tahu lah. Dia bagi tahu. Kalau hakim tak tanya, kita boleh tanya, tak ada masalah.